Salam sejahtera dan salam IPG, Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Jadi saya akan mulakan pembentangan ini dengan memperkenalkan diri saya. Nama yang diberi Nurul Adriana binti Muhammad Nizam Zaidi dari kelas Matematik 3 ambilan Ogos 2025-2030. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan kesan konflik dan cabaran ekonomi global terhadap ekonomi, pendidikan, kesejahteraan rakyat di Malaysia. Pengenalan. Sebenarnya konflik geopolitik dan cabaran ekonomi global ini bukan isu jauh-jauh sangat pun. Walaupun berlaku dekat negara lain, kesannya boleh terus sampai dekat negara kita. Bila ada perang, ketegangan antara negara besar atau sekatan ekonomi, benda tu boleh mengganggu kestabilan sesebuah negara. Jadi memang tak pelik kalau ekonomi negara pun boleh jadi tak stabil sebab faktor luar ni. Selain itu, kita pun selalu dengar pasal gangguan hantaran bekalan kan. Contohnya bila barang lambat sampai, kos penghantaran naik. Akhirnya harga barang pun naik. Itu yang kita nampak kesan inflasi global berlaku. Negara membangun macam Malaysia memang terasa tekanan dia kan. Sebab kita masih bergantung kepada perdagangan antarabangsa untuk banyak perkara. Kalau ikut laporan OECD pula, krisis global ini bukan setakat bagi kesan kepada ekonomi sahaja, dia sebenarnya ada kesan besar juga kepada sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. Contohnya bila ekonomi terjejas, peruntukan pendidikan mungkin terhad, peluang pekerjaan juga jadi sempit. Akhirnya rakyat pun hidup dalam kualiti yang lemah. Jadi, daripada sini kita boleh nampak isu global ini memang ada kaitan rapat dengan kehidupan kita seharian. Alamak, OECD ni apa pula kan? Jadi OECD, this stand for Organisation for Economic Cooperation and Development. Kalau dalam bahasa Melayu dia adalah Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Jadi apa yang organisasi ni apa sebenarnya, macam mana dia orang punya ni? Jadi organisasi ini adalah organisasi antarabangsa yang dianggotai oleh 38 buah negara bagi menggalakkan pembangunan ekonomi. Jadi OECD ni lah biasanya dia orang buat analisis, bagi nasihat dan tetapkan standard untuk tolong negara-negara tersebut lebih maju, mungkin dalam segi pendidikan, ekonomi, kesejahteraan rakyat. Isu konflik dan ekonomi global. Jadi, konflik antarabangsa ni sering tercetus dan ganggu ekonomi dunia. Jadi, bukan sahaja negara yang terlibat dalam konflik tersebut terkesan, tapi malah kita punya negara yang tidak terlibat pun juga terkesan dengan konflik tersebut. Jadi, jelaslah bahawa kita perlulah mengambil cakna berkaitan dengan isu yang berlaku dalam konflik ini supaya kita dapat mengenal pasti apa yang menyebabkan kesan tersebut boleh berlaku di negara kita. Jadi, isu apa yang kita perlu ambil cakna sebenarnya? Yang pertama, isu yang saya boleh ambil adalah konflik persepadanan antara negara. Sebagai contoh adalah pertikaian Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan adalah kawasan perdagangan antarabangsa yang seperti yang kita tahulah kan. Jadi isu ini melibatkan beberapa buah negara, termasuklah negara kita sendiri, negara Malaysia. Bila semua ingin merebut hak masing-masing, banyak konflik berlaku. Jadi kawasan itu jadi kurang tenteram. Diganggu pedagang untuk berdagang dengan lebih tenang. Jadi mereka perlu berhati-hati. Untuk isu yang kedua pula adalah inflasi global. Inflasi global ni macam mana kan? Inflasi global ni merujuk kepada kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara menyeluruh di banyak negara. Macam secara ringkasnya lah kan, apabila kadar inflasi naik, kadar faedah juga dinaikkan. Jadi ekonomi negara jadi tidak stabil. Untuk isu yang ketiga adalah berkaitan dengan krisis kewangan yang berpunca dari masalah dalam sistem kewangan Amerika Syarikat. Bagi Amerika Syarikat lah kan, mereka nak kawal inflasi, jadi mereka menaikkan kadar faedah. Jadi memberi kesan kepada masyarakat mereka di mana pinjaman jadi lebih mahal. Jadi peniaga dan pengguna juga mereka mengurangkan pembelanjaan, menyebabkan aliran modal
global terjejas. Beberapa bank di Amerika Syarikat juga mengalami masalah kecairan. Ia menjejaskan pelabur yang melabur dalam bank tersebut terhadap sistem mereka. Macam pelabur di situ macam kurang percaya terhadap bank tersebut sebab dah banyak masalah berlaku kan. Seterusnya adalah kesan terhadap ekonomi Malaysia. Okey, jadi kesan ini dapat dilihat dengan jelas melalui peningkatan kos sara hidup di Malaysia. Macam situasi yang saya boleh bagi contoh, RM50. Dahulu RM50 boleh penuhkan satu troli, tapi sekarang RM50 macam tak boleh penuhkan satu bakul pun. Jadi macam kita boleh nampak lah perbezaan harga dulu dengan harga sekarang macam mana kan. Jadi kesan yang kita boleh nampak antaranya adalah inflasi global meningkatkan kos sara hidup. Macam saya kata tadi, harga barang jadi meningkat. Jadi bila harga barang meningkat, kita sebagai pembeli pun jadi kurang nak beli sesuatu tu. Macam kita beli mana yang penting je. Jadi ekonomi jadi macam merosot lah sebab kita pun beli barang pun kurang kan. Untuk kesan yang kedua adalah perusahaan dan industri tempatan turut terkesan. Macam yang saya kata tadi, berbalik dengan kesan yang pertama tadi, kos barang semakin meningkat. So jadi apabila mereka ingin mengeluarkan satu produk tu, mereka memerlukan kos yang tinggi. So untuk mereka dapat keuntungan semula tu jadi sikit je. Mereka dapat balik tu sikit je. Jadi menyebabkan perniagaan kecil dan perniagaan tempatan yang lain pun terpaksalah tutup. Untuk kesan yang ketiga adalah golongan berpendapatan rendah turut terkesan kerana bila barang mahal, semua benda mahal, mereka terpaksa macam utamakan apa yang asas je. Macam rumah pun dah cukup mahal bagi mereka kan. So mereka kan perlu utamakan rumah, tempat tinggal lah, tempat untuk berlindung. Lepas tu juga makanan untuk teruskan hidup. Jadi pendidikan, macam hal-hal pendidikan, hal-hal kesihatan mereka letak tepi dulu. Jadi susahlah untuk kita stabilkan balik. Seterusnya adalah analisis pola dan trend ekonomi. Macam ekonomi dia tidak berlaku secara rawak, sebaliknya menunjukkan pola dan trend tertentu. Macam yang saya cakap di awal video, berkaitan dengan organisasi OECD. OECD kan kerja diorang untuk analisis pola ekonomi. So mereka mencatat data-data tersebut. Jadi bila kita tengok data-data lama, kita boleh tahu trend dan pola yang untuk ekonomi ni lah. Kalau di Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM yang mencatat dan menganalisis lah, membuat analisis berkaitan dengan ekonomi. Jadi analisis terhadap trend ini penting untuk memahami kumpulan masyarakat yang paling terkesan. Melalui analisis juga, kesan sebenar cabaran ekonomi dapat dikenalpasti dengan lebih jelas. Jadi untuk isi yang pertama, data menunjukkan trend kenaikan harga barangan keperluan asas. Jadi ini memberi kesan dan impak yang sangat besar lah kepada isi rumah, khususnya kepada keluarga dalam kalangan B40 dan M40. Seterusnya, ketidakseimbangan ekonomi meningkat. Jadi jurang antara golongan yang kaya dengan miskin semakin melebar. Macam golongan kaya lebih mampu untuk mengutamakan pendidikan. Jadi bila ingin mendapatkan kerja, golongan kaya mempunyai latar belakang pendidikan yang lebih baik berbanding dengan golongan yang miskin. Jadi untuk golongan miskin mendapatkan kerja itu sangat susah. Seterusnya adalah ketidakseimbangan ekonomi. Ini memberi kesan jangka panjang kepada kestabilan sosial. Macam tekanan ekonomi boleh menimbulkan ketidakpuasan dan masalah sosial lain. Macam ramai daripada rakyat Malaysia, bila diorang marah ataupun diorang tidak puas, diorang akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya di media sosial
dan atau di mana-mana sahaja, menyebabkan kes ini jadi macam besar. Jadi macam tak tenteramlah negara kita. Seterusnya adalah kesan terhadap pendidikan. Pendidikan antara sektor yang akan terjejas apabila ekonomi di negara kita tidak stabil. Tekanan ekonomi ini yang akan menentukan sama ada pembelajaran di sebuah keluarga itu adalah keutamaan ataupun bukan keutamaan. Jadi keadaan ini berpotensi menjejaskan masa depan generasi akan datang. Jadi antara kesannya adalah tekanan ekonomi keluarga menyukarkan pembiayaan pendidikan kanak-kanak. Bila ekonomi keluarga terjejas, pendidikan anak-anak turut terjejas. Macam setengah keluarga menghadapi masalah untuk membayar yuran, bayar buku dan peralatan sekolah, macam buku dengan baju t-shirt sekolah jumlahnya boleh mencecah melebihi RM100. Okey, seterusnya adalah jurang pendidikan semakin ketara. Golongan berpendapatan rendah kurang akses dalam pembelajaran digital dan tuition tambahan. Mereka tidak mampu untuk menyediakan peranti seperti telefon bimbit, komputer, tablet. Malah untuk mendapat akses internet yang terhad dan lebih yang stabil pun susah. Selain itu, mereka juga tidak dapat untuk membayar yuran tuition dengan tanpa hutang, sebab yuran tuition pun sekarang agak mahal. Jadi susahlah bila nak dibandingkan dengan keluarga yang berkemampuan dengan tidak kemampuan. Keluarga yang tidak kemampuan, bila diorang tak dapat tuition, menunjukkan macam ketinggalan sikit lah berbanding dengan keluarga yang berkemampuan. Jadi ia sekaligus menjejaskan peluang pendidikan yang adil. Seterusnya adalah kualiti pembelajaran terjejas akibat kekangan sumber dan kemudahan. Macam pendidikan yang terganggu boleh menjejaskan kemahiran dan peluang pekerjaan di masa hadapan. Seterusnya adalah berkaitan antara ekonomi dan pendidikan. Sektor ekonomi dan pendidikan adalah sangat-sangat saling berkait. Masalah yang berlaku dalam salah satu sektor akan memberi impak yang besar kepada sektor yang lagi satu. Jadi, aspek ini perlulah dianalisis secara bersepadu dan bukannya secara asing-asing. Yang pertama adalah ekonomi yang tidak stabil menjejaskan akses pendidikan. Bila kos pendidikan kan tinggi, pembelajaran di sekolah juga akan menyebabkan menjadi beban kepada keluarga yang mempunyai pendapatan yang kurang. Kedua adalah pendidikan terjejas memberi kesan kepada tenaga kerja. Generasi muda yang kurang kemahiran menyebabkan tenaga kerja di negara kita kualitinya rendah. Tiga adalah keadaan ini membentuk kitaran negatif terhadap pembangunan negara. Jadi sudah terang lagi bersulur. Kesan ini bersifat jangka panjang. Masalah ekonomi dan pendidikan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Contoh yang saya boleh bagi, macam apabila seseorang ingin melanjutkan pembelajaran kerja ke peringkat universiti, mereka berpeluang untuk mendapat pekerjaan bergaji lebih tinggi. Jadi, bila pendapatan meningkat, taraf hidup sesebuah keluarga juga akan lebih baik. Jadi di situ kita boleh membuat kesimpulan kecil bahawa pendidikan ialah pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan ekonomi sesebuah keluarga. Bila pendidikan berkualiti, ia dapat melahirkan modal insan yang mengukuhkan ekonomi negara kita. Seterusnya adalah kesan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya kesejahteraan masyarakat kita bukan sekadar tengok berapa banyak pendapatan yang kita ada. Kita juga kena tengok kualiti hidup seharian kita. Bila tekanan ekonomi makin kuat, emosi dengan hubungan sosial masyarakat pun boleh terjejas. Dan kalau benda ni dibiarkan lama-lama, ia boleh membawa kepada masalah sosial yang lebih serius.
Yang pertama adalah tekanan kos sara hidup meningkatkan masalah kesihatan mental. Tekanan kewangan boleh meningkatkan masalah kesihatan mental. Masalah ekonomi seperti gaji rendah atau pengangguran memberi tekanan psikologi kepada individu dan keluarga. Seseorang individu boleh mengalami stres, kemurungan, anxiety. Sesebuah keluarga juga akan mempunyai konflik mereka sendiri. Contoh situasi, ibu bapa tertekan dengan hutang yang mereka ada, dan ia akan, dengan di situ kita boleh tengoklah, dapat jelas sekali yang hubungan kekeluargaan akan terjejas. Yang kedua adalah kualiti hidup masyarakat merosot akibat tekanan kewangan berterusan. Macam contohnya kita kualiti hidup tu, kualiti tu maksudnya kita ada akses dalam pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Macam kalau kita kurang mendapat perkhidmatan semua ni, ia akan mengganggu kita punya cara kita hidup. Macam contoh bila hospital dengan klinik terlalu jauh ataupun kos rawatan tinggi, rasa macam susah untuk dapat rawatan tu. So macam masyarakat rasa macam kurang nak dapatkan rawatan sebab mereka tak mampu. Jadi ia akan meningkatkan kadar kematian. Dan masyarakat pula ramai yang kurang sihat dan produktif. Terutamanya macam di kawasan luar bandar. Macam kawasan luar bandar kan, diorang terpaksa jalan jauh untuk berjumpa doktor, untuk pergi hospital. Jadi penyakit ringan pun boleh jadi serius. Jadi kualiti hidup di luar bandar merosot lah. Seterusnya adalah ketidakseimbangan sosial boleh mengancam keharmonian masyarakat. Tekanan ekonomi boleh menyebabkan isu sosial seperti jenayah atau perselisihan. Macam apabila ramai masyarakat bergelut dengan masalah ekonomi, pelibatan dalam aktiviti komuniti jadi berkurang sebab diorang semua sibuk untuk dapatkan duit. Contoh macam penduduk kampung atau penduduk taman, diorang jadi busy untuk mendapatkan duit, kerja overtime, lebih masa, Sabtu Ahad pun kerja. Jadi untuk diorang melibatkan diri dalam aktiviti komuniti tu kurang. Jadi hubungan kejiranan agak longgar dan kurang semangat kebersamaan. Seterusnya adalah rumusan analisis menyeluruh. Secara ringkasnya, apa yang berlaku di peringkat global sekarang ni sebenarnya ada kesan terus dalam kehidupan kita seharian. Bila berlaku konflik dan masalah ekonomi dunia, ia bukan setakat jejaskan ekonomi negara je, tapi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pun dia sama-sama terlibat, sama-sama terjejas. Bila ekonomi tak stabil, harga barang dia naik, kerja pun susah nak dapat. Dan benda ni buat ramai orang rasa stres dan murung. Pelajar pun terkesan dengan kos belajar sebab kos belajar kan semakin tinggi. Jadi dan peluang untuk sama pelajaran jadi lebih mencabar untuk pelajar. Jadi semua ini sebenarnya saling berkait antara satu sama lain. Sebab itulah kita tak boleh tengok isu ekonomi, pendidikan. Sebab tu kita tak boleh tengok isu ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat ni secara asing-asing. Kita kena tengok dalam secara bersepadu. Sebab satu masalah boleh bawa kepada masalah yang lain. Jadi untuk rumusan yang pertama, konflik dan krisis ekonomi global memberi kesan berantai kepada ekonomi, pendidikan dan sosial. Ketiga-tiga aspek iaitu ekonomi, pendidikan dan sosial ini boleh saling berkait dan tidak boleh dilihat secara terasing. Yang ketiga adalah isu ini memerlukan penyelesaian bersepadu dan jangka panjang. Seterusnya adalah strategi berkesan terhadap ekonomi. Bila kita cakap pasal cabaran global ni kan, sebenarnya banyak benda luar yang kita tak boleh nak kawal. Macam
krisis ekonomi dunia, konflik antara negara-negara, harga barang naik turun kan. Jadi sebab itulah sebuah negara tu memang kena ada strategi ekonomi yang betul-betul kukuh dan semestinya jelas. Kalau kita nak fokus dekat jangka pendek je, contohnya ni macam nak selesaikan masalah tanpa fikir kesan kat masa hadapan, lama-lama dia macam tak cukup untuk lindungi rakyat. Jadi apa yang lebih penting, negara perlulah rancang langkah yang lebih berkesan dan berpanjangan supaya ekonomi rakyat kekal stabil. Peluang pekerjaan juga akan terjamin. Negara pun boleh terus berkembang walaupun berdepan dengan tekanan daripada luar. Jadi strategi yang pertama adalah pengukuhan ekonomi domestik bagi mengurangkan kebergantungan luar. Contohnya, kalau negara terlalu bergantung pada barang import dari luar, bila berlaku krisis global atau nilai mata wang kita jatuh, harga barang mesti akan naik kan. Tapi kalau kita kuatkan ekonomi dalam negara, hasilkan banyak produk tempatan, dia akan dapat membantu industri tempatan itu sendiri. Sekurang-kurangnya rakyat masih boleh dapat barang dengan harga lebih stabil. Macam tak semestinya kita kena beli kasut. Contoh, kita banyak jenama kasut kat negara kita. Banyak produk di negara kita sendiri, buat apa kita nak beli kat luar kan? Macam tu. Senang cerita macam kalau kita kuat dari dalam, kita tak mudah terjejas dalam masalah luar. Seterusnya, strategi yang kedua adalah sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana, atau kita panggil PKS lah kan. Bila kerajaan bagi bantuan modal, latihan atau sokongan digital kepada peniaga kecil, bisnes mereka akan dapat lebih maju, lebih berkembang. Bila bisnes berkembang, lebih ramai orang boleh dapat kerja, pendapatan juga akan meningkat, ekonomi tempatan di negara ni pun jadi lebih hidup, lebih maju. Situasi ini macam memberi impak yang positif kepada semua pihak. Macam peniaga untung, rakyat ada kerja, ekonomi pun bergerak dengan lancar. Strategi ketiga adalah kawalan harga barangan, keperluan asas untuk melindungi rakyat. Barangan keperluan asas macam yang kita biasa guna, beras, minyak masak, telur, gula, baju, apa lagi? Macam kalau dalam era moden ni, telefon bimbit macam penting lah kalau ikutkan. Kalau harga barang ni naik melampau, golongan pendapatan rendah sangat terkesan. Jadi bila kerajaan kawal harga atau bagi subsidi ke kan, sekurang-kurangnya rakyat masih mampu untuk beli barang asas untuk hidup seharian. Ini sangat penting supaya kos sara hidup tak membengkak rakyat, terutamanya masa ekonomi tak menentulah. Jadi ia akan membantu kualiti hidup rakyat lebih terjamin. Seterusnya, strategi berkesan terhadap pendidikan. Okey, sebenarnya pendidikan ini bukan sekadar pergi sekolah ataupun ambil CJ je. Ia lebih kepada satu pelaburan jangka panjang untuk negara kita. Apa yang kita didik hari ini, itulah yang masyarakat akan jadi pada masa depan. Tapi bila ekonomi tengah susah, kita kena sedar bahawa macam tak semua pelajar ada peluang yang sama. Jadi sistem pendidikan tu kenalah adil. Ia kena lebih fleksibel, lebih faham situasi pelajar dan terbuka untuk semua pelajar, tak kisah latar belakang apa. Sebab itulah strategi dalam pendidikan ni penting. Kalau cara yang betul digunakan, kita boleh elakkan pelajar daripada tercicir hanya sebab masalah kewangan ataupun kekangan hidup. Paling penting, semua orang masih ada peluang untuk terus belajar dan bina masa depan masing-masing. Strategi yang pertama adalah bantuan kewangan dan beasiswa kepada pelajar yang terkesan. Bayangkan seorang pelajar yang datang daripada keluarga berpendapatan rendah, duit nak belanja pun cukup-cukup makan, nak beli buku rujukan dengan nak bayar yuran pun kadang-kadang terpaksa tangguh.
Lepas tu bila ada bantuan kewangan atau beasiswa daripada kerajaan, beban itu jadi lebih ringan sikit. Pelajar tak perlu lagi risau pasal duit setiap hari, sebaliknya boleh fokus kepada pembelajaran masing-masing. Dengan beasiswa yang mereka dapat, mereka boleh beli laptop sendiri, mereka boleh bayar yuran kelas tambahan, dan sekurang-kurangnya mereka tidak perlu untuk skip makan tengah hari. Secara tak langsung, bantuan ini bantu untuk tingkatkan kualiti hidup seorang pelajar dan beri peluang yang lebih adil untuk mereka berjaya macam pelajar-pelajar yang lain. Yang kedua adalah pendigitalan pendidikan untuk merapatkan jurang akses. Sekarang ni kan semua di era moden, semua guna teknologi. Tapi realitinya bukan semua pelajar ada akses yang sama. Ada yang terpaksa kongsi satu telefon dengan adik-beradik. Ada yang internet slow atau ada yang tak ada langsung internet. Bila pendidikan digitalkan dengan betul, contohnya sekolah sediakan tablet, data internet percuma atau platform pembelajaran yang mudah diakses, pelajar dari kawasan luar bandar pun boleh belajar dengan sama macam pelajar bandar. Jadi macam nampak lebih adil. Mereka boleh ulang tengok video pembelajaran, buat latihan online dan hantar tugasan tanpa ketinggalan. Ini secara tak langsung boleh kurangkan jurang pendidikan dan tingkatkan peluang mereka untuk sambung belajar dan dapat kerja lebih baik di masa hadapan sama macam orang lain. Strategi yang terakhir adalah pendidikan berasaskan kesedaran sosial selari dengan konsep KPPB. Pendidikan bukan sekadar belajar untuk lulus peperiksaan, tapi juga untuk menjadi manusia yang peka dengan keadaan sekeliling. Melalui pendidikan berasaskan kesedaran sosial, pelajar didedahkan dengan isu seperti kemiskinan, ketidaksamaan sosial dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Contohnya pelajar buat projek komuniti, bantu orang susah atau bincang isu semasa dalam kelas. Ini selari dengan konsep KPPB yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh, bukan akademik semata-mata, tapi juga dengan nilai, empati dan sikap bertanggungjawab. Bila pelajar ada kesedaran ini, mereka bukan sahaja fikir tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana nak menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Akhir sekali adalah peranan pendidik masa depan. Kalau kita fikir balik, pendidik ni bukan cuma orang yang ajar buku ataupun hanya bagi nota je. Dia sebenarnya macam ejen perubahan dalam masyarakat. Dengan cara dia mengajar, mendengar dan tunjuk contoh, pendidik boleh bantu pelajar fikir secara lebih terbuka, lebih peka dengan isu semasa dan siap hadapi cabaran dunia sekarang. Macam itulah pentingnya peranan pendidik, sebab pendidikan abad ke-21 kan bukan sekadar belajar fakta, tapi belajar cara fikir, cara nilai dan cara jadi masyarakat atau warga negara yang bertanggungjawab. Jadi peranan pendidik yang pertama adalah pendidik berperanan membentuk pelajar berfikiran kritis dan peka sosial. Kalau kita borak pasal nilai kan, maksudnya guru tu bukan sekadar ajar kita buku je, tapi dia nak ajar kita lebih mendalam. Dia kena ajar kita lebih mendalam. Contohnya bila kita cakap pasal isu alam sekitar, guru boleh tunjuk macam mana tindakan yang hari-hari kita buat tu boleh jadi kesan. Jadi murid bukan saja ikut arahan, tapi belajar menilai sendiri apa yang betul dan apa yang salah. Lebih bagus jika murid itu tak mudah terpengaruh dengan benda-benda yang memberi kesan negatif kepada akal fikiran dia. Peranan yang kedua adalah kemahiran komunikasi berkesan penting dalam menyampaikan isu global kepada pelajar. Macam kalau kita tengok berita atau media sosial, banyak benda yang berlaku dekat seluruh dunia. Tapi kalau cikgu atau pendidik tak pandai jelaskan dengan cara yang senang nak faham, murid pun macam lambat kan, dia macam bela juga kan.
Contohnya bila cikgu cerita pasal inflasi atau konflik antarabangsa, dia boleh guna contoh dekat Malaysia kita macam macam cikgu kena sampaikan dengan ayat yang mudah untuk budak faham. So diorang akan macam, oh ini ke yang berita tu maksudkan, ini ke yang ini maksudkan. Jadi komunikasi ini jadi lebih jelas dan membuatkan murid akan lebih alert dengan apa yang berlaku dekat dunia. Akhir sekali adalah pendidikan alat utama perubahan sosial dan ekonomi. Bila ramai orang yang dapat pendidikan, mereka boleh cari kerja yang bagus, hidup pun lebih selesa dan dapat bantu keluarga mereka. Tapi bukan tu je, pendidikan juga ajar kita tentang nilai-nilai sosial seperti tolong jiran, hormat orang lain dan faham isu masyarakat. Jadi bila semua orang belajar, bukan setakat diri sendiri dapat manfaat, tapi masyarakat dan ekonomi negara pun boleh berkembang. Untuk kesimpulan, secara keseluruhannya, cabaran global memberi kesan yang signifikan terhadap kestabilan negara kerana aspek ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat saling berkait dalam membentuk pembangunan Malaysia. Menurut World Bank 2022, kestabilan ekonomi serta pelaburan dalam pendidikan dan modal insan merupakan elemen yang penting bagi meningkatkan daya tahan negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, kerjasama semua pihak amat diperlukan bagi memastikan pembangunan negara yang mampan dan berterusan. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.